Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aidilfitri. Salam Melaka Kumaju Jaya. Buat Cikgu Aliza binti Ahmad, kami mengucapkan selautan terima kasih yang tidak terhingga kepada Cikgu atas jasa dan budi Cikgu mendidik anak bangsa selama 26 tahun di sekolah ini. Exact sememangnya akan mengingati sumbangan itu yang tidak akan dapat kami capai sekiranya Cikgu tidak memberikan yang terbaik untuk anak-anak murid. Cikgu, bersaralah dengan tenang. Kami sentiasa mendoakan agar Cikgu dan keluarga beroleh afiat yang baik dengan melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang isteri di rumah serta ibu kepada anak-anak. Cikgu, doakan kami juga di sini agar kami dapat meneruskan langkah yang tuntas mendidik anak bangsa sehingga kejayaan itu dikecapi. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Cikgu Salahuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Salahuddin, Ya. macam mana dengan relief Cikgu Aliza Ahmad? Cikgu Aliza Ahmad? Cikgu Azri ni lupa ke? Ya ke? Allah. Cikgu Aliza Ahmad kan dah nak bersara. Oh, Ya Allah. jadi- Nampak ni jadual ni saya tengah. Jadi YB lah ni. Ya betul. Okey, saya Cikgu Azrul bin Ali di BKM Sekolah Aksak. Dan saya Cikgu Salahuddin bin Salih GPK Pentadbiran Sekolah Kebangsaan Aikro Aikro. ingin mengucapkan selamat bersara kepada Kak Aliza Ahmad. Semoga sentiasa ceria, sihat, walafiat dan kumpul di banyak-banyak. Selamat berehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Puan Aliza. Semoga sihat selalu dan berbahagia bersama keluarga tersayang. Selamat maju jaya. Hamba ada teropong ajaib. Hamba boleh tahu di mana Pak Solah berada. Selamat bersara Cikgu Aliza. Lepas ni boleh dah sepenuh masa habiskan masa di kebun. Kalau cerita ada durian, apa lagi? Bawa lah sebakul kemari. Okey, selamat bersara, jaga kesihatan baik-baik. Jumpa dan jumpa lagi. Terima kasih. Bergetar jiwa di persada bercahaya, pertemuan harapan pertama kalinya. Bergetar jiwa menghadapi mimpi-mimpi, sukar dipercaya pintunya terbuka. Di sini jua memori tercipta, walau seketika terjalin kasih kita. Mungkin di sini kita akan terpisah, kenangan bersama tiada ku lupa. Mengalun suara susuri bisikan hati, seiringan mencari. Panitia Bahasa Melayu mengucapkan Selamat bersara kepada Cikgu Aliza. Happy Retirement Kak Aliza. Take care. Be healthy. Don't forget us. Happy always Kak Aliza. We love you. All the best Kak Aliza. We gonna miss you. Enjoy your retirement Kak Aliza. Remember us always Kak Aliza. Hai Kak
Aliza. Dengarkan pantun dari kami. Pergi ke kedai membeli roti, singgah pula beli laksa. Dulu guru garang sekali. Sekarang senyum sepanjang masa. Naik bas ke Kuala Pinang, tinggal sebentar pergi cikgu. Dulu sibuk tanda kertas sekolah, sekarang waktu lapang tak habis-habis makan bubur dengan gula, tambah gula dan gelama. Dulu cikgu pening kepala. Sekarang dah boleh relax macam bos lama. Tadi kejadi. Kami dari Panitia Matematik mengucapkan selamat bersara ke Aliza. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey! Selamat bersara Kak Aliza. Kena daku dengan doamu. Assalamualaikum Kak Aliza. Selamat bersara. Selamat menunaikan haji. Semoga sihat walafiat. Semoga bahagia bersama keluarga, bersama bencin. Jaga kesihatan. Selamat kerja Aliza. Semoga dimurahkan rezeki, panjang umur. Kalau ada mana makan, jangan lupa jemput. Bye. Selamat bersara Aliza. Pergi ke taman memetik melur, harum baunya di waktu senja. Terima kasih Cikgu Aliza yang leluhur, jasamu dikenang sepanjang masa. Kami, murid PPKI SK Aikro mengucapkan selamat bersara Cikgu Aliza. Kami sayang Cikgu Aliza. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Zalinda, wakil dari Prasekolah Exit, ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Aliza. Semoga hari persaraan yang mendatang akan menjadikan kehidupan lebih tenang dan aman di samping keluarga yang tercinta. Untuk itu, saya ucapkan selamat bersara. Semoga segala kenangan akan kekal diingatan. Sekian, terima kasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami geng pejabat SK Aikro mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Aliza. Semoga diberikan kesihatan yang baik, dimudahkan urusan dan sihat selalu. Semoga kekal berbahagia bersama keluarga tercinta. Sekiranya ada apa tu ubi-ubi yang lebih tu, hantarlah ke pejabat. Ingat-ingatlah kami di sini. Bye.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersyukur kehadrat ilahi saya diberi kesihatan sehingga ke hari ini. Hari ini merupakan hari yang penuh makna buat saya. Setelah lama berkhidmat dalam dunia pendidikan, tibalah masa untuk saya melangkah ke fasa baru dalam kehidupan saya. Kepada pentadbir, rakan-rakan sejawat yang saya hormati, terima kasih atas segala kerjasama dan persahabatan yang terjalin sepanjang tempoh perkhidmatan saya. Segala kenangan suka dan duka bersama kalian akan sentiasa terpahat di hati. Buat anak murid yang saya kasihi, teruskan berusaha, jangan mudah berputus asa dan jadilah insan yang berilmu serta berakhlak mulia. Saya memohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan sepanjang saya mendidik dan berinteraksi dengan kalian semua. Akhir kata, walaupun saya tidak lagi berada di sekolah ini, doa dan harapan saya sentiasa bersama kalian. Semoga kita semua terus berjaya dalam apa jua bidang yang diceburi. Doakan semoga saya diberi kesihatan yang baik di samping menjalani ibadah haji. Dikurniakan kekuatan fizikal dan ketenangan hati sepanjang berada di tanah suci, serta mempunyai haji yang mabrur. Saya juga memohon agar keluarga saya sentiasa berada dalam lindungan dan rahmatnya. Diberikan kesihatan yang berpanjangan, dipermudahkan segala urusan. Dilimpahkan rezeki yang halal lagi diberkati, serta dikurniakan kebahagiaan dan keharmonian hingga ke akhir hayat. Terima kasih atas segala kenangan yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya suami kepada Cikgu Aliza binti Ahmad, sedikit ucapan kepada isteri saya. Setelah sekian lama awak berbakti sebagai seorang guru, akhirnya sampai juga di penghujung perjalanan kerjaya. Hari ini bukanlah penamat tapi permulaan kepada satu fasa baru dalam kehidupan kita. Lebih banyak masa untuk diri sendiri, untuk keluarga, walau tidak lagi bergelar guru di sekolah, awak tetap seorang pendidik di hati kami semua. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Asati Fitria, anak sulung kepada Cikgu Aliza. Mama, kakak nak ucapkan setinggi-tinggi tahniah di atas persaraan ini. Kak percaya setiap pengorbanan, komitmen dan juga dedikasi Mama sepanjang menjadi guru akan menjadi inspirasi buat semua. Sebenarnya bermulanya fasa baru ni, akan nak ucapkan semoga ianya dipenuhi dengan keberkahan, ketenangan, diberi kesihatan yang baik dan insyaAllah akan bahagia di samping kami sekeluarga. We love you, Ma. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Kimi bin Ar-Rahim, anak kedua kepada Cikgu Aliza binti Ahmad. Selamat bersara Mama. Semoga segala ilmu dan jasa yang dilimpahkan sepanjang Mama mengajar di sekolah menjadi satu pahala yang tiada henti seperti air zam-zam, insyaAllah. Amin. Dan lepas ni dah boleh travel jalan-jalan, tak perlu tunggu lagi cuti sekolah. Yeay. Selamat bersara Mama. I love you. Hai Mama, Assalamualaikum. Rasanya semua dah cakap dah. Jadi ada nak ucap terima kasih atas segala pengorbanan dan juga semua penat lelah Mama, hanya Allah yang mampu membalasnya. Semoga hari-hari mendatang dipenuhi dengan ketenangan, kebahagiaan dan kesihatan yang baik. Jadi sekarang Mama buat apa yang Mama suka, luangkan masa untuk diri sendiri dan juga nikmati setiap detik dengan senyuman. Happy retirement Mama, we love you.